Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari SPM 2021, kertas 2, soalan 5. So, tajuk dia adalah fungsi trigonometri. Okay, soalan A1 ni dia suruh kami buktikan lah. So, kami mula dengan kiri. So, 2 cot square A sin square A sama dengan 2. Okay, definisi bagi cot adalah cos square A per sin square A. So, darab lagi dengan sin square A. So, kami tambah 2 cos square A. So, 2 cos square A sama dengan cos 2A tambah 1. Okay. So, sini A2. So, seterusnya dia suruh kami selesaikan ini. Okay. So, 2 cot square A sin square A sama 1 per 2. So, bermaksud cos 2A plus 1 sama dengan 1 per 2. So, bermaksud cos 2A sama dengan negatif 1 per 2. So, sini kami cari sudut rujukan. Cos pi per 3 sama dengan 1 per 2. Sebab dia mau dalam seberang pi. So, kami guna radian. Okay. So, sekarang nak tukar domain. So, diberi 0A. Sini 2 pi. Tapi sudah ada 2A kan. So, kami darab ketiga belah dengan 2. So, 0, 2A. Sini adalah 4 pi. Sekarang barulah kami cari sudut dia. So, dia adalah berada di sukuan ketiga dan kedua. Okay. So, dia bermula dengan 2 pi per 3 lagi 4 pi per 3 lagi 8 pi per 3. Ini kita yang baru lah. Lagi 10 pi per 3. So, bermaksud A sama dengan pi per 3, 2 pi per 3, 4 pi per 3 and 5 pi per 3. B, dia suruh kami lakarkan graf ini. Okay. So, kami lukis secara step by step lah. So, kami lukis yang ini dahulu. Y sama dengan 3 cos 3 per 2A. Okay. So, sini kamu nampak ini ada 3 per 2A kan. So, bermaksud dalam, lepas tu ini di domain ada 2 pi kan. Kosong dengan 2 pi. So, bermaksud dalam 2 pi tu dia mempunyai 1/2 kitaran. Sebab 1/2 ialah 3 per 2 mah. Okay. Okay. So, sini kami ni. So, lepas tu di main A ada 3. Dia tak ada C kan. So, bermaksud maksimum dan minimum masing-masing adalah 3 dengan negatif 3 lah. Okay. So, ini secara lakaran sajalah. So, this one is 3. This one is negatif 3. So, sini dia bentuk sayap kan. Bentuk sayap ke bawah. Okay. Tapi dia ada 1/2 kitaran kan dalam 2 pi. Ini adalah 1 kitaran saja. So, bermaksud dia mau turun lagi lah. Okay. Ini adalah secara lakaran saja. Supaya kamu faham lah. Okay. So, sekarang baru kami lukis yang ada modulus pula. Okay. Ada modulus. Okay. So, sini adalah 3. Okay. So, bermaksud modulus. Graf itu akan dipantulkan pada paksi X. Okay. So, dia akan menjadi begini. Masuk. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik lagi. So, sini last sini adalah 2 pi. 0. X. Y. Tajuk sini Y. Ini temporary saja. Y sama dengan ini 3 cos 3 per 2A. Okay, sekarang barulah last tu. 1 tambah 1 lah. Bermaksud dia graf tu dianjakkan ke atas sebanyak 1 unit. Okay, ini nak barulah finalnya. Okay, so sini kami perlu, sini adalah berapa sini? 1. Dan atas sini adalah 4. Y. X 0. So, graf dia akan menjadi macam ni. Mungkin saya lukis tak licin lah. Macam ni. Naik. Turun. Naik lagi. Turun. Naik lagi. Okay. So, sini label hujung 2 pi. Sini tengah sini adalah pi sini. So, sini tajuk dia Y sama dengan 1 tambah modulus 3 cos 3 per 2A.